Assalamualaikum dan selamat pagi kawan-kawan yang saya sayangi. Pernah tak bila bangun pagi, kita rasa badan ni macam bukan kita punya, keras, kejang macam kayu. Sampai sendi-sendi tu rasa minta dipujuk dan tak bermaya. Jangan risau, hari ini kita akan selesaikan masalah ini. Saya nak tunjukkan senaman pagi yang ringkas, tetapi sungguh berkesan, hanya 5 minit sahaja. Dikhaskan khas untuk kita yang dah berumur 60 tahun ke atas. Dan saya janji, tuan dan puan akan terkejut betapa segar dan sihatnya rasa badan. Sedangkan masa yang diambil tu lagi pendek daripada masa kita bancuh teh. Oh panas! Kekal bersama kami dan anda akan tahu rahsia untuk kekal cergas pada bila-bila usia. Tak perlu peralatan mahal, tak perlu persediaan khusus. Yang penting cuma kemahuan kita untuk rasa lebih baik. Kita mulakan hari ini dengan cara yang betul, bersama-sama. Sebelum kita mulakan, mari kita renung sekejap. Kenapa perkara ini penting sangat? Bila usia meningkat, badan kita memang melalui perubahan semula jadi. Jisim otot makin berkurang, sendi jadi kurang bergerak dan metabolisme pun mula perlahan. Tidur semalaman tanpa bergerak hanya akan menjadikan proses ini lebih teruk, menyebabkan badan kita rasa kaku dan tegang pada waktu pagi. Ramai orang fikir bila bangun saja, kena terus bangun dan buat kerja aktif. Tapi itu silap besar. Transisi mengejut dari rehat ke aktiviti boleh menyebabkan tekanan kepada jantung dan sendi kita. Matlamat kita bukannya nak buat latihan Olimpik, tetapi nak kejutkan badan kita secara lembut dan perlahan. Cuba bayangkan anak kucing yang sedang tidur. Bila dia bangun, dia akan menggeliat. Manja, kan? Kita akan buat perkara yang sama. Senaman 5 minit, kita ini bukan kerja berat, tapi ia adalah rutin penjagaan diri yang penuh kasih sayang. Ini adalah pelaburan masa yang kecil, tetapi pulangan manfaatnya besar sangat kepada kesihatan kita. Ia akan memberikan tenaga sepanjang hari dan menceriakan mood. Inilah langkah kecil peribadi anda menuju kehidupan yang panjang dan aktif. Jom kita mula terus dari atas katil. Sebaik sahaja mata kita terbuka. Senaman yang pertama ini ialah regangan yang paling semula jadi dan paling nikmat sekali. Dalam keadaan berbaring terlentang, tak perlu bangun lagi. Cuba depakan tangan dan kaki kita. Sekarang, bayangkan kita sedang cuba memanjangkan hujung jari ke arah kepala katil dan tumit kaki pula ke arah hujung katil. Perlahan-lahan ya, nikmati proses meregangkan seluruh badan kita ini. Rasai bagaimana tulang belakang kita terasa ditarik dan bagaimana otot-otot di belakang tangan dan kaki kita menegang dan kemudian berehat. Kekal dalam posisi ini selama 5 hingga 10 saat. Tarik nafas secara dalam dan tenang. Semasa kita tarik nafas, kita regang kuat-kuat. Semasa kita hembus nafas, kita rehat sedikit. Cuba ulang pergerakan ini 2 hingga 3 kali. Pergerakan yang sangat mudah ini menghantar isyarat kepada otak kita bahawa badan kita sudah siap untuk bangun. Ia melancarkan peredaran darah dan membantu menghilangkan segala ketegangan yang terkumpul sepanjang kita tidur semalam. Tak perlu buat sebarang pergerakan yang mengejut atau mendadak. Intipati utama senaman ini ialah pada kelancaran dan kenikmatannya. Biarkan diri kita menikmati saat-saat kebangkitan ini sama seperti mana-mana hidupan lain yang ada di alam semula. Jadi, ini adalah permulaan yang sempurna untuk pemanasan badan kita yang lembut sebagai persediaan untuk pergerakan seterusnya yang mungkin lebih aktif, tetapi tetap dijaga dengan berhati-hati. Kita perhatian pada bahagian kaki kita pula.
Kaki adalah penyokong utama kita sepanjang hari dan kesihatannya sangat-sangat penting. Ketika posisi baring tadi, fokuskan perhatian pada jari-jari kaki. Kita akan mulakan dengan pergerakan mudah, iaitu bengkokkan dan luruskan. Cuba genggam jari-jari kaki seketat yang boleh, seolah-olah anda nak capai atau nak pegang sebiji bola kecil. Tahan ketegangan ni untuk beberapa saat. Kemudian buka dan kembangkan jari-jari kaki sehabis lebar, macam kipas yang terbuka. Ulangi pergerakan ni sebanyak 10 ke 15 kali. Buat perlahan-lahan dengan penuh kesedaran. Rasakan setiap otot dan sendi kecil di kaki sedang bekerja. Bayangkan darah mula mengalir lebih lancar ke seluruh kaki anda, membawa haba dan oksigen. Senaman ni bukan saja melonggarkan tapak kaki, tapi juga pencegahan yang sangat baik untuk masalah kaki rata dan sakit sendi. Pastikan nafas anda teratur, hembus nafas semasa menggenggam dan tarik nafas semasa membuka. Ini akan bantu anda fokus dan jadikan pergerakan ni lebih berkesan. Walaupun nampak mudah, aktiviti ringkas ni sebenarnya memulakan proses penting, menyediakan kaki anda untuk bebanan harian dan memastikan kaki anda kuat serta tahan lasak. Kita teruskan senaman kaki, beralih pula ke sendi buku lali. Kelenturan sendi ini sangat penting. Ia mempengaruhi cara kita berjalan dan keseimbangan badan kita. Semasa berbaring terlentang, luruskan kedua-dua kaki anda. Angkat sedikit kaki kanan anda, hanya beberapa sentimeter di atas katil supaya tapak kaki tidak menyentuh permukaan. Sekarang, bayangkan ibu jari kaki anda sedang melukis bulatan yang cantik dan sempurna di udara. Mulakan putaran mengikut arah jam. Pergerakan ini mesti datang dari buku lali, bukan dari lutut atau pinggul anda. Lakukan 10 pusingan yang lembut dan perlahan ke satu arah. Rasakan bagaimana sendi anda berfungsi. Jika anda mendengar sedikit bunyi krek tanpa rasa sakit, itu petanda baik. Ini bermakna cecair sendi anda mula bergerak lancar. Kemudian tukar arah dan lakukan 10 pusingan yang sama, lembutnya melawan arah jam. Bernafaslah dengan dalam. Setelah selesai, turunkan kaki kanan anda dan ulangi keseluruhan kitaran ini untuk kaki kiri pula. Senaman ini sangat bagus untuk meningkatkan kelenturan ligamen, melancarkan sendi dan merangsang peredaran darah di bahagian kaki. Ini amat penting untuk mencegah masalah bengkak kaki dan urat timbul, varikos. Setiap pagi anda memberikan hadiah kesihatan dan rasa ringan kepada kaki anda. Baiklah, sekarang mari kita gerakkan sedikit otot kaki dan perut kita, tapi kita buat dengan sangat berhati-hati dan lembut. Kita akan buat senaman yang semua orang kenal sejak dari kecil, senaman basikal, tapi ini adalah versi yang paling perlahan dan paling lembut sekali. Sambil baring terlentang, bengkokkan lutut anda dan angkat sedikit kaki itu dari tilam. Tak perlu tinggi, cukup sekadar beberapa inci sahaja. Tangan anda boleh diletakkan di sisi badan ataupun di bawah kepala, mana yang paling selesa untuk anda. Sekarang, kita mula mengayuh basikal, tapi buat dengan sangat perlahan. Bayangkan macam kita sedang mengayuh basikal dalam cecair yang sangat pekat. Pergerakan mesti lembut dan kita mesti fokus pada setiap kayuhan. Panjangkan satu kaki sambil tarik kaki yang satu lagi ke arah badan. Buat 10 hingga 12 kali kayuhan ke hadapan macam ni. Rasa sedikit tegang yang lembut pada otot perut dan peha anda. Penting, jangan sampai belakang pinggang anda rasa sakit. Jika ada rasa tak selesa, cuba letak bantal kecil di bawahnya
atau kurangkan saja ayunan kaki itu. Tak perlu angkat tinggi sangat. Seterusnya, kita buat pula bilangan yang sama tapi kita kayuh ke belakang. Macam kayuh basikal mengundur. Senaman ni bukan saja kuatkan otot, tapi ia juga sangat bagus untuk sendi, pinggul dan lutut kita. Ia bantu sendi bergerak lebih lancar dan sihat. Baiklah, senaman seterusnya ini fokus pada regangan lembut untuk otot belakang dan belakang pihak anda. Ia sangat membantu melegakan rasa tegang di bahagian pinggang yang sering timbul selepas kita bangun tidur. Baring di atas belakang anda, kaki lurus. Perlahan-lahan, bengkokkan lutut kanan anda dan peluk kaki itu menggunakan tangan. Pegang di bahagian bawah lutut. Sekarang, sambil anda menghembus nafas, tarik lutut itu perlahan-lahan menghampiri dada. Tarik sekadar yang anda rasa selesa sahaja. Jangan sampai rasa sakit. Anda patut rasa regangan yang lega di bahagian punggung dan pinggang anda. Kekal dalam posisi ini selama 15 hingga 20 saat. Teruskan bernafas seperti biasa, panjang dan dalam. Setiap kali anda hembus nafas, cuba untuk lebih rileks dan jika boleh, tarik lutut itu sedikit lagi ke dada. Kemudian, sambil anda tarik nafas, lepaskan dan luruskan kaki anda perlahan-lahan kembali ke posisi asal. Ulangi langkah yang sama ini dengan kaki sebelah kiri pula. Setelah selesai kedua-dua belah, anda boleh lakukan senaman ini menggunakan kedua-dua belah kaki serentak. Tarik kedua-dua lutut ke dada, peluk dengan tangan anda dan anda juga boleh cuba berayun perlahan-lahan dari sisi ke sisi seperti bandul jam. Pergerakan ini memberikan urutan lembut pada pinggang anda dan ia akan memberi rasa santai serta selesa pada seluruh bahagian belakang badan anda. Okey, sekarang mari kita gerakkan tulang belakang kita. Ini adalah salah satu senaman yang paling penting untuk menjaga kesihatan belakang kita. Jika katil anda mengizinkan, silalah pusing dan ambil posisi merangkak. Kalau rasa tak selesa buat di atas katil, tak mengapa. Kita boleh buat nanti di atas lantai. Apabila anda sudah berada dalam posisi merangkak, iaitu berlutut dengan tangan, pastikan tapak tangan anda betul-betul di bawah bahu dan lutut pula di bawah sendi pinggul anda. Senaman ini dipanggil postur kucing lembu. Semasa tarik nafas, inhale, lentikkan belakang anda perlahan-lahan. Arahkan tulang ekor dan hujung kepala anda ke atas sambil jatuhkan perut ke bawah. Pandangan fokus ke hadapan dan sedikit ke atas. Ini adalah posisi lembu. Rasakan regangan yang berlaku pada otot perut anda. Puan. Kemudian, semasa hembus nafas, exhale, mulakan pergerakan ke arah yang bertentangan. Bulatkan bahagian belakang badan anda dengan lembut, tarik tulang ekor ke dalam dan tundukkan kepala. Tolak bilah bahu anda tinggi ke siling, seperti seekor kucing yang sedang marah. Rasakan regangan yang melegakan sepanjang tulang belakang anda. Ulangi kitaran tarik dan hembus nafas ini sebanyak 8 hingga 10 kali. Pastikan anda bergerak dengan sangat perlahan mengikut rentak nafas anda sendiri. Senaman ini amat bagus untuk meningkatkan fleksibiliti tulang belakang, melegakan ketegangan dan sakit belakang, di samping merangsang fungsi organ dalaman anda. Sekarang, kita duduk perlahan-lahan di hujung katil. Pastikan tapak kaki anda betul-betul rata, menyentuh lantai dan kedudukan belakang badan pula lurus. Kita akan mulakan senaman regangan ini dengan bahagian leher kerana ia sering terjejas akibat posisi tidur yang kurang tepat.
Perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah memusingkan kepala secara perlahan dan lembut. Semasa menghembus nafas, pusingkan kepala anda ke kanan secara amat perlahan. Cuba untuk menjenguk sedikit ke belakang bahu anda. Lakukan pergerakan ini tanpa menyentap atau tergesa-gesa. Cukup sekadar merasai regangan ringan pada otot leher dan jangan sesekali melakukannya sehingga rasa sakit. Tahan posisi itu selama 2 saat. Semasa menyedut nafas, kembalikan kepala anda ke kedudukan tengah secara perlahan juga. Kemudian, semasa hembus nafas yang seterusnya, ulangi pula pusingan ke sebelah kiri. Lakukan 5 hingga 7 pusingan untuk setiap sisi. Yang penting, pastikan bahu anda kekal dalam keadaan rileks dan tidak bergerak. Jangan angkat bahu mendekati telinga. Pergerakan hanya berlaku pada bahagian leher sahaja. Cuba bayangkan kepala anda adalah seekor burung hantu yang sedang memerhatikan sekeliling dengan perlahan dan penuh ketenangan. Senaman ini sangat baik untuk melegakan ketegangan leher yang tersekat, memperbaiki aliran darah ke otak, seterusnya membantu mencerdaskan minda dan mencegah sakit kepala. Kita teruskan lagi senaman untuk leher kita. Sila duduk di hujung katil dengan keadaan tulang belakang yang lurus. Sekarang, kita akan lakukan senaman membengkokkan kepala. Senaman ini sangat berguna untuk meregangkan otot-otot di sisi leher yang selalunya berada dalam keadaan tegang atau keras. Semasa menghembus nafas, perlahan-lahan tundukkan kepala ke arah bahu kanan anda, seolah-olah anda mahu menyentuh bahu dengan telinga. Ingat, jangan sekali-kali angkat bahu anda. Bahu mesti kekal dalam keadaan diturunkan dan santai. Regangkan sehingga anda mula merasa regangan yang selesa dan lembut di sebelah kiri leher anda. Tahan posisi ini selama 10 hingga 15 saat dan pastikan anda bernafas dengan tenang. Untuk meningkatkan lagi kesan regangan, anda boleh letakkan tangan kanan di atas kepala. Berhati-hati, jangan tekan, cuma biarkan sahaja berat tangan anda menambahkan sedikit kedalaman regangan. Menarik nafas, perlahan-lahan kembalikan kepala ke posisi asal yang tegak. Kemudian, ulangi senaman yang sama dengan membengkokkan kepala ke sisi kiri pula. Lakukan sebanyak 3 hingga 4 kali ulangan bagi setiap sisi. Seterusnya, kita akan lakukan senaman tunduk ke hadapan. Semasa menghembus nafas, jatuhkan dagu ke dada anda, meregangkan bahagian belakang leher. Tahan sebentar dan semasa menarik nafas, kembali ke posisi permulaan. Ingat, jangan sekali-kali mendongakkan kepala terlalu jauh ke belakang. Ini mungkin tidak selamat untuk tulang leher anda. Sekarang, mari kita fokuskan perhatian kita pada bahagian bahu. Selalunya, tekanan dan stres terkumpul di sini. Duduk tegak, pastikan kedua tapak kaki anda rata di lantai dan tangan letakkan sahaja di atas lutut. Kita mulakan dengan senaman yang mudah tetapi sangat berkesan. Mengangkat bahu. Tarik nafas dalam-dalam. Sambil itu, angkat kedua-dua bahu anda perlahan-lahan ke atas, menghampiri telinga. Bayangkan seperti anda sedang berkata, "Entahlah." Cuba angkat setinggi mungkin. Rasa tegang pada otot bahu. Tahan nafas dan posisi ini selama 1 atau 2 saat. Kemudian, hembus nafas kuat-kuat melalui mulut, buat bunyi "hah" sambil menjatuhkan bahu anda ke bawah. Biarkan bahu jatuh bebas dan rileks sepenuhnya. Rasakan bagaimana segala ketegangan itu hilang serta-merta. Ulangi pergerakan ini sebanyak 5 hingga 6 kali. Senaman ini bukan hanya melibatkan fizikal, tetapi juga psikologi.
Benar-benar membantu anda melepaskan beban dari bahu. Dengan setiap hembusan nafas, bayangkan anda sedang membuang segala keletihan, kebimbangan dan kerisauan anda. Ini adalah cara yang sangat baik untuk melegakan ketegangan otot di sekitar leher dan bahu atas yang selalunya menjadi punca sakit kepala dan rasa tidak selesa. Lakukan ini dengan gembira dan nikmati rasa gelombang relaksasi yang mengalir ke seluruh badan anda. Kita teruskan dengan regangan untuk bahagian bahu. Sambil duduk tegak, mari kita lakukan putaran bahu secara membulat. Senaman ini sangat efektif untuk meningkatkan pergerakan sendi bahu dan mengurangkan rasa tegang atau kaku. Sekarang, letakkan hujung jari anda di atas bahu. Pastikan siku menghala ke sisi. Mulakan putaran bahu ke hadapan dengan perlahan. Cuba bayangkan siku anda sedang melukis bulatan sebesar mungkin di udara. Tarik nafas ketika siku bergerak ke atas dan hembus nafas ketika siku bergerak ke bawah. Lakukan 8 hingga 10 pusingan ke hadapan secara perlahan dan lancar. Rasai pergerakan tulang belikat anda dan bagaimana otot-otot belakang serta dada anda sedang diregangkan. Jangan tergesa-gesa. Perkara utama di sini ialah julat, pergerakan yang besar dan kelancaran, bukan kelajuan. Kemudian, kita tukar arah. Mula putar bahu ke belakang pula. Dan masih pastikan siku anda melukis bulatan yang besar. Semasa putaran ke belakang, cuba rapatkan tulang belikat anda serapat yang mungkin sambil membuka ruang dada. Ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki postur badan anda. Lakukan juga 8 hingga 10 putaran ke belakang. Senaman ini bukan sahaja bermanfaat untuk sendi anda, malah ia membantu membuka dada anda, meningkatkan kualiti pernafasan dan memberikan anda rasa yakin. Kita beralih pula ke bahagian tangan kita. Kita fokus pada pergelangan tangan dan jari jemari. Ingat ya, sendi-sendi kecil ini sangatlah penting untuk memudahkan kita melakukan urusan harian. Sambil duduk tegak, luruskan tangan anda ke hadapan setinggi bahu. Kita mulakan dengan senaman genggam dan buka penumbuk yang mudah. Semasa kita menghembus nafas, genggam jari anda sekuat hati menjadi penumbuk. Bayangkan macam sedang memerah atau memegang alat senaman hand gripper. Tahan ketegangan itu seketika dalam 1 saat. Kemudian bila menarik nafas pula, buka penumbuk itu dengan kuat. Regangkan jari anda seluas-luasnya, seolah-olah anda cuba menolak sesuatu jauh daripada badan. Rasakan tarikan dan regangan pada tapak tangan dan juga jari. Ulangi kitaran ini 15 hingga 20 kali. Buatlah dalam rentak yang bertenaga, tapi pastikan ia selesa dan sesuai dengan kemampuan anda. Ini adalah gimnastik terbaik untuk sendi jari. Itu melancarkan peredaran darah dalam tangan dan sangat baik sebagai langkah pencegahan terhadap masalah sendi seperti artritis. Ia juga membantu kita mengekalkan kekuatan dan ketangkasan tangan. Terutamanya, ia sangat berfaedah bagi sesiapa yang gemar buat kerja tangan, berkebun ataupun sekadar mahu pastikan jari sentiasa cekap dan bergerak lancar untuk jangka masa panjang. Ingat, bernafaslah dengan bebas, jangan menahan nafas dan nikmati rasa kehangatan yang mula merebak di seluruh tangan anda. Kita teruskan lagi dengan senaman regangan tangan. Selepas kita dah aktifkan jari-jari, mari kita fokus pula pada bahagian pergelangan tangan. Kebolehlenturan bahagian ini sangat penting, jangan pandang ringan. Sambil duduk dengan badan tegak, luruskan kedua-dua belah tangan ke hadapan anda.
Genggam jari-jari anda menjadi penumbuk, tapi jangan terlalu ketat. Sekarang, kita mulakan dengan pusingan penumbuk secara membulat. Mula-mula, buat pusingan keluar sebanyak 10 hingga 15 kali. Bayangkan seperti anda sedang memulas sesuatu menjauhi diri anda. Cuba buat pusingan dengan julat pergerakan yang paling maksimum. Rasakan sendi-sendi anda sedang bekerja. Bayangkan anda sedang melukis bulatan besar di udara. Pastikan pergerakan itu hanya berlaku di pergelangan tangan sahaja. Anda perlu kekal pegun. Kemudian, tukar arah pula. Buat dengan pusingan yang sama, ini ke arah dalam atau ke arah badan anda. Bernafas dengan teratur dan tenang. Senaman ini sangat membantu untuk meningkatkan keanjalan ligamen dan kebolehlenturan sendi pergelangan tangan, sekaligus mengurangkan risiko kecederaan atau terseluh. Selepas selesai memusing, anda boleh goncangkan tangan anda macam nak buang titisan air dari hujung jari. Ini penting untuk melepaskan saki-baki ketegangan. Senaman ringkas untuk tangan ini akan memastikan tangan anda kekal berfungsi dan sihat untuk tempoh masa yang lama. Baiklah, sekarang mari kita gerakkan badan kita dengan perlahan-lahan. Duduk di hujung katil, pastikan tapak kaki anda rata di lantai dan tulang belakang anda tegak. Tangan boleh disilangkan di dada atau diletakkan di atas bahu. Kita akan lakukan senaman pulas badan, twists yang sangat lembut dan selamat. Semasa anda menghembus nafas, mulakan putaran badan anda perlahan-lahan ke sebelah kanan. Ingat, pergerakan ini mesti datang dari bahagian pinggang, bukannya dari bahu. Pinggul dan kaki kekal tidak bergerak, seolah-olah sudah terpaku di tempatnya. Pusing sehingga anda rasa sedikit rengangan yang lembut pada otot tepi perut dan otot belakang. Pandang ke belakang bahu anda. Jangan cuba pulas terlalu kuat. Yang paling penting, fokus pada rasa otot anda sedang bekerja. Tahan posisi ini selama beberapa saat. Kemudian, semasa menarik nafas, kembali ke posisi asal dengan perlahan juga tutup. Seterusnya, pada hembusan nafas berikutnya, lakukan putaran pula ke sebelah kiri. Latihan ini 5 hingga 7 kali putaran untuk setiap sisi. Senaman pulasan ini sangat bagus untuk tulang belakang anda. Ia meningkatkan kelenturan dan pada masa sama, ia juga dapat merangsang sistem penghadaman. Peraturan utama, jangan lakukan dengan rasa sakit dan jangan buat sebarang gerakan yang mengejut. Semuanya perlu dilakukan secara lembut dan terkawal. Anda sedang menghadiahkan kesihatan dan kemudahan pada tulang belakang anda. Tiba masanya kita bangun perlahan-lahan. Lakukan dengan cermat tanpa pergerakan yang mengejut supaya kepala anda tidak pening. Berdiri di sebelah katil, kerusi atau dinding. Pastikan ada tempat untuk anda berpaut atau mendapatkan sokongan yang kukuh. Keselamatan adalah yang paling utama. Jarakkan kedua-dua belah kaki anda seluas bahu. Senaman berdiri, kita yang pertama ialah mengangkat tumit. Sambil memegang sokongan tadi, tarik nafas. Perlahan-lahan naikkan diri anda setinggi mungkin pada hujung jari kaki. Rasakan otot betis anda menegang. Tahan posisi ini selama 1 atau 2 saat sambil cuba mengekalkan keseimbangan. Kemudian, hembus nafas dan turunkan diri anda ke tapak kaki sepenuhnya dengan perlahan dan terkawal. Jangan jatuh ke tumit anda. Pergerakan mesti lancar. Ulangi senaman ini sebanyak 10 hingga 15 kali. Ini adalah senaman yang sangat baik untuk otot kaki. Bantu melancarkan aliran darah balik dari kaki ke atas. Berfungsi sebagai pencegahan yang hebat untuk masalah urat varikos
dan bengkak kaki. Selain itu, senaman ini melatih deria keseimbangan anda dan menguatkan sendi buku lali. Lakukan setiap ulangan dengan penuh kesedaran. Rasakan bagaimana tubuh anda bekerja. Kita lakukan gerakan yang berlawanan pula. Ini adalah pelengkap yang sangat baik untuk senaman kita sebentar tadi. Berdiri tegak di sebelah kerusi dinding sebagai tempat bersandar, kaki dibuka seluas bahu. Kita akan melakukan senaman angkat hujung kaki. Perlahan-lahan alihkan berat badan anda ke bahagian tumit dan angkat hujung kaki, jari kaki anda dari lantai. Angkat setinggi yang anda mampu, tetapi pastikan anda kekal seimbang dengan bantuan sokongan yang anda pegang. Anda akan mula rasa regangan atau ketegangan di bahagian hadapan betis anda. Kekalkan posisi ini selama 1 atau 2 saat. Kemudian turunkan hujung kaki ke lantai dengan perlahan-lahan. Ulangi pergerakan ini sebanyak 10 hingga 15 kali. Walaupun senaman ini mungkin nampak lebih mudah daripada senaman angkat tumit sebelum ini, ia sebenarnya menggerakkan kumpulan otot yang berbeza di bahagian kaki, iaitu otot yang juga perlu kita latih. Ini penting untuk menstabilkan otot kaki dan betis anda yang akan membantu memastikan langkah anda betul dan anda lebih stabil ketika berjalan. Ingat, bernafaslah seperti biasa. Jangan tahan nafas. Fokus pada apa yang anda rasa. Melakukan senaman ringan ini setiap pagi akan menguatkan kaki anda dan membuatkan anda berjalan dengan lebih yakin dan bertenaga. Sekarang kita satukan 2 gerakan sebelum ini menjadi satu senaman yang sungguh lancar dan sangat berfaedah. Kita panggil ini golekan hujung kaki ke tumit. Sambil berdiri tegak di tepi sokongan, pastikan badan kita lurus dan stabil. Mula perlahan-lahan menggolek dari tumit ke hujung kaki dan kembali semula. Semasa tarik nafas, naikkan badan perlahan-lahan ke atas hujung kaki dan tahan sebentar. Kemudian, semasa hembus nafas, turunkan badan sama perlahan dan golek ke tumit sehingga hujung kaki terangkat ke atas. Cuba lakukan gerakan ini secara bersatu, seperti aliran air yang tak putus-putus. Bayangkan seperti ombak laut yang datang menghempas pantai dan kemudian berundur kembali. 15 hingga 20 kali golekkan begini. Senaman ini, subhanallah, umpama urutan sebenar untuk tapak kaki kita. Aktifkan semua titik-titik penting pada tapak kaki, melancarkan perjalanan darah ke seluruh kaki dan juga melatih koordinasi serta keseimbangan kita. Bayangkan, dengan setiap golekan itu, kita sedang mengalirkan darah dengan lebih laju, mengisi kaki dengan tenaga dan rasa hangat. Ini adalah antara senaman terbaik untuk mencegah rasa letih di kaki sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan rasa ringan dan bertenaga dan rasa segar ini akan kekal bersama kita untuk masa yang lama. Kita beri perhatian kepada sendi pinggul kita. Fleksibiliti sendi ini sangat penting untuk memastikan pergerakan kita lancar dan bebas. Berilah mengiring, iaitu sisi badan anda menghadap ke sokongan, seperti dinding atau belakang kerusi. Sokongan itu dengan sebelah tangan untuk menstabilkan diri anda. Pindahkan berat badan anda kepada kaki yang menjadi sokongan. Kaki yang sebelah lagi biarkan ia sedikit rilaks. Sekarang, kita akan lakukan hayunan kaki ke depan dan ke belakang. Seperti bandul jam, ayunkan kaki anda ke hadapan dengan perlahan. Angkat terlalu tinggi, cukup sekadar paras yang selesa bagi anda. Kemudian, tarik kembali kaki anda ke belakang dengan gerakan yang sama lembutnya. Pastikan pergerakan ini lancar dan bebas
tanpa sebarang ketegangan atau sentakan. Cuba kekalkan badan anda tegak, jangan biarkan badan anda bergoyang-goyang. Lakukan antara 10 hingga 12 kali hayunan bagi sebelah kaki. Jangan lupa bernafas dengan bebas dan tenang. Selepas selesai, pusingkan badan anda dan hadap ke sokongan dengan sisi yang lain dan ulangilah pergerakan yang sama untuk kaki sebelah lagi. Senaman ini secara lembut akan mengaktifkan sendi pinggul anda, melancarkan aliran darah dan meningkatkan pelinciran sendi. Ini sangat membantu untuk mengekalkan kesihatan dan kelenturan sendi anda. Selain itu, walaupun anda menggunakan sokongan, ia juga merupakan latihan yang baik untuk melatih keseimbangan diri anda. Kita teruskan senaman regangan sendi pinggul, tetapi kali ini dalam pergerakan sisi pula. Sila berdiri menghadap sesuatu tempat yang stabil, seperti kerusi atau dinding, dan pegang dengan kedua-dua belah tangan untuk sokongan. Kaki dirapatkan atau jarakkan sedikit sahaja. Pindahkan berat badan ke kaki kiri. Kaki kanan samada lurus atau bengkok sedikit di lutut. Mula dihayun perlahan-lahan ke sisi. Angkat kaki itu setinggi mana yang anda selesa. Tidak perlu paksa diri untuk mencapai rekod. Anda sepatutnya dapat rasa otot peha dan punggung sedang bekerja. Tahan selama sesaat di kedudukan paling tinggi dan kembalikan kaki dengan perlahan-lahan juga. Lakukan 10-10 kali hayunan sisi dengan kaki yang sama. Sepanjang senaman ini, cuba elakkan badan daripada sengit ke arah yang bertentangan. Badan anda harus kekal tegak. Kemudian, tukar kaki sokongan dan lakukan 10 hayunan dengan kaki kiri pula. Senaman ini sangat baik kerana ia menguatkan otot sisi peha. Ia sangat penting untuk menstabilkan pinggul semasa kita berjalan. Dan ia juga meningkatkan keupayaan sendi pinggul untuk bergerak ke sisi. Dengan melakukannya secara konsisten, otot anda akan menjadi lebih stabil dan meyakinkan. Sekarang, mari kita lakukan senaman yang sangat berguna, iaitu senaman mencangkung. Tetapi kita akan buat cara yang lebih selamat dan mudah. Separuh cangkung dengan sokongan. Berdiri menghadap belakang kerusi atau meja. Sokongan itu kuat-kuat dengan kedua-dua belah tangan. Buka kaki anda sedikit lebih lebar daripada bahu dan hujung jari kaki menghala keluar sedikit. Pastikan belakang badan anda lurus. Semasa tarik nafas, perlahan-lahan bengkokkan lutut anda, tolak punggung ke belakang. Seolah-olah anda mahu duduk di atas kerusi yang tidak kelihatan. Turunkan badan sedikit sahaja. Cuma sehingga lutut anda membengkok lebih kurang 90 darjah atau kurang ikut tahap keselesaan anda. Penting, lutut anda tidak boleh melebihi paras hujung jari kaki. Semasa hembus nafas, tekan tumit anda kuat-kuat dan kembali perlahan-lahan ke posisi asal. Ulangi separuh cangkung ini 8 hingga 10 kali. Senaman ini sangat bagus untuk menguatkan otot kaki dan punggung, iaitu otot-otot paling besar dalam badan kita. Kaki yang kuat bukan hanya bermakna jalan kita nampak cantik, tetapi ia juga memberikan sokongan kepada sendi-sendi dan menjamin kemandirian serta kelancaran pergerakan anda dalam kehidupan seharian. Sebagai penutup sesi senaman kita ini, mari kita ucapkan terima kasih pada tubuh badan kita dan segarkan ia dengan tenaga melalui pernafasan. Berdiri tegak, kaki dibuka seluas bahu. Rasakan sokongan kukuh di bawah tapak kaki anda. Bahu dilepaskan, jangan tegang. Mula tarik nafas perlahan dan dalam melalui hidung. Serentak dengan itu, angkat kedua-dua tangan ke atas melalui sisi dengan pergerakan yang sungguh lembut.
rasai bagaimana dada kita mengembang dan paru-paru dipenuhi dengan udara segar. Apabila sampai di atas, satukan kedua-dua tapak tangan di atas kepala. Regangkan seluruh tubuh kita tinggi-tinggi seolah-olah menyambut matahari, menyambut hari yang baru. Tahan nafas seketika untuk 2 saat sahaja. Kemudian, hembus nafas perlahan dan panjang melalui mulut. Tangan diturunkan semula ke sisi dengan perlahan. Bayangkan, bersama-sama hembusan ini, segala tekanan, segala yang tidak perlu, ikut terlepas pergi. Ini kitaran ini 3 atau 4 kali lagi. Tumpukan perhatian pada pernafasan dan pada apa yang anda rasai di dalam tubuh. Rasa ketenangan yang menyelubungi diri dan bagaimana anda kini penuh dengan semangat, kesegaran dan tenaga positif. Anda sudah bangun dan bersedia sepenuhnya untuk memulakan hari baru. Syabas, anda telah melakukannya dengan sangat baik. Dah selesai. 5 minit berharga yang berpotensi mengubah suasana pagi anda kini sudah tamat. Kita tak buat senaman yang terlalu berat, tapi kita dah capai perkara yang paling utama. Kita gerakkan setiap sendi dengan lembut, dari hujung jari kaki hinggalah ke bahagian leher, melancarkan aliran darah dan menyediakan fizikal anda untuk memulakan hari baru. Perkara paling penting yang perlu anda ingat ialah, usia bukanlah satu hukuman bagi fizikal anda. Sebaliknya, ia adalah peluang untuk kita berikan lebih banyak kasih sayang, penjagaan dan perhatian kepadanya. Tabiat 5 minit yang ringkas ini boleh jadi rahsia peribadi anda untuk menikmati hidup yang sihat dan berpanjangan. Ia adalah hadiah kecil harian yang anda berikan kepada diri sendiri. Terima kasih kerana sudi meluangkan pagi ini bersama kami dan mengambil langkah penting menuju kesihatan yang lebih baik. Jika anda suka video ini, sila berikan like dan langgan subscribe saluran kami agar anda tidak terlepas tips-tips berguna yang lain. Dan di ruangan komen, jangan lupa kongsikan dengan kami senaman mana yang paling mudah anda lakukan. Bagaimana rasanya badan anda selepas sesi ringkas ini? Kami amat teruja untuk mendengar pengalaman anda. Selamat menjalani hari yang indah.